Penat je. Sakitnya tekak. Aduh. Sakitnya tekak ni. Tak ada suara lah. Semalam live semua banyaknya kerja. Ada suara lah. Ambil kalau dapat Rina dapat tolong. Rina! Rina! Ya, Mi, kenapa Mi? Rina, tolong Syamil. Ya Allah, kenapa ni? Ami? Kenapa Mi? Hah? Bukan Mama Rina. Awak bukan nak Mama Rina ni. Awak nak Siti Azharina lah. Mama ingatkan Rina, Mama Rina. Rupanya Siti Azharina. Bukan Nadia lah. Lain kali sebut tu biar betul. Dah dua-dua Rina nama macam mana? Sebut full. Siti Azharina barulah Mama tahu. Ya Rina ni nak buat apa? Sampai hati kata tak buat apa. Siti Azharina. Ami panggil. Siti Azharina. Minta tolong Siti Azharina, Ma. Semua tu tak tolong Siti Azharina. Minta suara. Nak juga Siti Azharina? Lahai. Besok datang kerja cepat-cepat minta tolong Siti Azharina Itu Rina juga. Dua-dua Rina. Nak jumpa Siti Azharina. Oh, yelah pergi jumpa Siti Azharina Kedua-duanya Rina kesukaan Ami. Betul tak? Pak nampak Rina tak? Alah? Mana? Dia tak? Dia kenyang bulan ni. Kenyang tu balik kau. Belah. Lagi je lah dia. Tapi takkan tak ada kuah pula Tak ada kuah lah. Tak ada kuah, kena ambil balik kuah. Lupa pula kena ambil kuah. Kuah tak ambil lagi. Dah sampai. Jom Rina. Rina! Azharina! Mana Azharina? Azharina! Azharina! This is for you, Azharina. Oh, asma. Azharina, this is for you. Aku tak nak kau. Backlight lah. Sofi, kau sana Sofi. Ada orang ketiga, tak nak. Sana Sofi. Kalau masuk kau ni cuba konten kat dalam ni. Sama lah, nanti tak FYP dah kata Sofi. Sama lah. Suap lah, bawa saja buat apa? Jangan buat kan. Boleh buat, tapi kena bagian tu keluar dulu. Sofi, Kapok seling. Sofi, kau kena keluar dulu. Macam tu je. No, Tapi panas. sana. Harry. Janganlah kakak yang kena pegang kamera, Syamil. Tak apa, aku okey je. Jangan apa. Kau orang kerja aku pun. Harry. Rina, ya Allah panas lah. Rina boleh tahan ke panas-panas macam ni? Dah, Sofi dah buka aircon dah. Yes. Harry, kau dengar lagu ni kat luar pasal lirik aku buat. Oh, lagu Aku sukalah buat konten waktu Rina tengah make Tak up. apa. Tengah make up ni lah. Itu je. Rina kena tahu partner Rina bukan. Kau diam. Nampak partner kau sana, kau pergi ikut. Okey. Okey, 3, 2, 1 and action. Panas lah. Okey, Syamil gunakan sebaik upaya untuk sejukkan Rina, okey? Mana? Syamil tak payah. Rina sejuk tak? Siapa bau? Rina makanlah, Syamil dah buat kan? Okey, ini ibarat mata. Dia tengah pandang. Anggap je lah, muka ni yang selalu memandang kecantikan Rina. Bagilah dah sudut kau. Apa macam dia nak makan? Oh, tu mata dua tu. Salah lah. Macam mana Rina nak makan? Ini roti kita lah. Ha? Makanlah Rina. Nanti dia nak gemuk macam mana? Biar kita gemuk sama. Sebab roti sana. Lepas tu nanti Kalori tinggi. Kalori tinggi? Apa? Gemuk. Jap. Aduh. Semut naik. Masih sweet Sebenarnya sangat. kita dah pergi konten buat dalam ni Rina. Entah je. Macam Syamil tak nak keluar dengan Rina. Rina sudi ke nak Nak makan? makan.
Rina, serius lah. Rina nak keluar dengan Syami ke? Tak ada. Nak pergi mana? Jomlah kita jalan-jalan kat luar. Luar mana? Tak, ni sekarang kenapa suara kau serak macam tu? Saya cari rezeki lebih kak. Oh, okey, faham. Demi halal Rina. JJ. Rina nampak tak ikut Syami? Syami fake. Lama lagi saya nak guna. Sabar. Harry, ambil kau punya partner ni, Harry. Kau dah petik-petik nama dia, jagalah dia. Dah petik sama-sama. Dah lah tak plan. Tiba-tiba petik nama Isyada. Tak plan, tak cakap dengan aku, tak bincang lagi. Tiba-tiba Harry Hazrul. Tiba-tiba. Apa? Kenapa saya masih tak suka je Cik kan? Zarina. Lupa lah tu. Ini faham lah. San, orang tengah sweet ni. Banyak semut ni. Sana ambil cermin. Aduh, tak boleh. Rina satu cermin Rina. Satu cermin. Bukan Rina. Kami dah Rina nak make up. Ni kak. Sofia. Kau pergi sana, Sofia. Aku nak make up lah. Ya, make up dekat tempat lain boleh. Alah. Lu konten dah make up ready. Dasar perempuan nek belum tak ingin hantar pusat kau ni. Okey, Syami. Okey, dah lah tu. Pegang sendiri. Okey, akak nak mana? Karaoke sebelah. Okey ke? Lagu orang tua ni. Dan buat konten macam ni 100k pun dah susah ni. Betul ke? Saya. Okey, sini pula mesti 200k. Kalau sini 200k. Rina makan tau. Okey, nanti balik ke... selera dah. Syami tak kena pegang-pegang. Mumpuk je lah aku ni. Ya. Tak, okey. Rina makan. Nanti Syami nak tengok Rina makan. make up Rina hari ni. Rina, tadi Rina masuk tu tak ada make up pun Syami dah macam. Serius lah. Yang ni jam sikit Rina tak bagi tahu pun. Tak ada plan kan? Ini. Ha? Syami. Biasa je. Biasa je. Kau nak buat apa ni? Dengar, boleh tak? Aku tak kacau korang tapi aku duduk tepi tu je aku nak make up. Yelah, tak Aku tak profesional. kacau, aku tak kacau. Ya, tak Aku profesional. kata aku duduk situ, Sorry, aku nak guys. make up. Boleh makan dalam surau. Dia tak beragama. Akak. Tak boleh nanya dengan Syami macam tu. Sejak bila Rina macam tu? Rina. Rina buat satu klik. Rina dari belakang tengok Rina pakai baju kemeja macam ni macam capik lah Rina. Nampak sadar. Rina. Tak apa, nanti Rina makan dulu. Syami dah buat ni. Syami pergi rehat dulu, okey? Ada ke ambil konten orang jadikan konten dia? Siapa? Buat konten luar office lah. Memang Syami macam tu. Kau tak, aku macam buat konten luar office. Kau bawa Kan? dia ajak bawa kan? Luar office kan bawah garaj. Dah kira luar lah tu. Luar kawasan ni. Oh, okey, kalau luar Rina kawasan ni. nak kena terima partner Rina bukan idealis, okey? Ha. Tak tahu. Sebaiklah. Ini malas ni. Kesian Harry. Kau tunggulah konten kita nak. Ya. Sumpah stay tune. Okay. Alright. Okay, so sekarang ni Rina. Syami tak sihat sangat. Punya dah tak ada konten. Syami tak ada suara sangat ni. Syami tak ada suara sangat ni. Sorry, Mi. Ya, maaf. Sorry, Mi. Tu benci sangat dah. Itu orang tu. Benci sangat. Kenapa? Untuk apa? Tak boleh profesional langsung benci. Rina tunggu Syami. Rina. Dah makan teruk ni. Macam mana Syami boleh sakit? Sebab Syami overwork ke? Bukan. Kata? Over miss you. Rina, kuatnya batuk Syami. Dah makin teruk lah. Jom. Berat lah mai sini. Syami pegang ni. Syami nak tak ya? Syami nak Rina hantar ke? Temankan Syami pergi klinik balik. Siapa drive? Syami! Rina perasan tak? Kenapa? Kita dah start main konten luar office. Alhamdulillah. Finally kita dah main luar Finally office. Syami rajin. Tapi konten kedua kan main luar office juga. Ya ke? Kita make up pakai kita keluar kat luar ni. Yelah, macam tu je lah. Tapi tak rasa sangat. Kali ni betul-betul kita keluar, Rina. Okay. Kita akan pergi jauh dari sini. Jauh Okey? mana tu? Rina Jauh. excited lah. Rina nak letak dulu kat dalam kereta? Benak, boleh? Boleh.
Syami boleh tunggu tak, Syami? Boleh. Rina, apa cakap macam tu? Syami boleh tunggu tak? Rina tak nak susahkan Syami. Tak. Rina tak pernah susahkan Syami. Okay? Susahlah kan Syami macam mana pun. Syami tetap anggap itu menyenangkan. Nampak kereta Rina bersepak. Janganlah tunjuk. Syami bagi banyak bunga kat Rina. Thank you for this. Ya Allah. Syami kereta. Oh, nasib baik. Nasib baik. Rina, thank you. Thank you selamatkan Syami. Lu kita teruk dah Rina. Nak pegang kamera tak? Pegang Syami je. Betul Syami pucat je hari ni. Dalam kota habis pun tak perform. Ya. Ketiak Syami pun pucat. Nak tengok ketiak Syami pucat. Nak. Syami. Macam putih-putih sikit kat Apa wajah. kau? Aduh. Rina tak risau ke Syami dalam keadaan macam ni? Rina risaulah. Lepas tu Rina nak buat apa? Rina. Hai. Okay. Syami tak larat dah. Syami tak larat dah. Syami tak larat dah. Tolong. Syami tak larat dah. Rina pakai kamera. Syami okey tak? Pekejap. Rina. Syami sedihkan diri. Rina. Air masuk telinga Rina. Syami okey sikit dah. Dia segar sikit dah. Rina. Syami bukan pesta Rina. Syami sakit tekak dia Rina. Syami sakit tekak je. Apa yang sampai ke pesta Rina ni? Masih nyawa ikan. Dia kurang air. Tepi. Nak langgar pula. Rina bukan risau apa? Tiba butir nak langgar. Rina bukan risau kereta. Cara cedok tu. Bahaya. Tengok, kotor kamera. Kamera Syami kotor. Rina, tolong Rina. Register kan Rina. Awak tolong awak. Emergency. Emergency. Apa ni? Ini company Sharina Enterprise. Event and fire. Syami duduk dulu lah. Syami dia nak bagi roll untuk Syami jatuh. Syami dah minta. Suara kau ni kuat lah. Mana ada? Syami naik. Syami pecah lagi. Apa yang gemuk sangat pada Syami? Sebenarnya bukan 90 jawapan. Betul? Berat 90. Berat lagi aku menahan rindu selama ni bersama kau. Ada sesuatu pada cara kau tengok dunia. Tak kena rasa Syami. Tapi Rina tu macam tak sihat. Macam pening kepala tengok Syami. Sebab Rina pening memikirkan Syami. Tenang macam hujan jatuh atas kaca. Tak ada. Apa? Mami tak tahu. Dia tak tahulah dia dah banyak perempuan. Syami ajak Rina juga pergi teman dia pergi klinik. Syami, Rina tak cakap apa-apa pun. Rina tak tahu nak cakap apa. Sorry. Rina rakam muka Rina je. Tapi Syami tengah cakap dengan doktor tadi. Itulah Dr. Rina senyap. Tak apa, sebab kan. Dia kata Doktor kata apa? Bila dia kat aku tak ada. Ya ke? Lepas tu? Aku kena bayar. Asal aku cakap tak ada? Asal kau kata ada tadi? So aku dah mula menyesal buat apa. Bayar swasta. Mahu belanja 100. Ya ke? Yelah, tak apa Rina belanja, Rina belanja, okey? Janganlah. Tak apalah, Rina belanja. Nanti habis konten kena bayar balik. Betul lah tak ada benda kekal? Syami buruk lah. Aku dekat. Aku fikir aku buat kat lepas tu. Tak, sebab Abang Alif ni tak sediakan medical tu. Ini medical kat mak aku ni. Lepas tu tak boleh guna sebab kau letak company Abang Alif. Kau faham tak? Macam mana letak company mak kau? Lah. Tuai kau ni. Syami ni tolol lah. Patutnya company mak lah. Cep. Cek kat dia. 1 hour later.
Syami Rina mana lah partner Syami ni? Rina. Mana ada partner Rina semua tak berduit ke? Kau cakap tak berduit. Bukan tak berduit. Dah banyak dah kat luar. Aku tak adalah sakit sangat tekak pun. Aku pakai medical card tadi tu. Aduh, Tak sekarang ni Rina. Ya. Aku banyak cakap dah tadi. Ha. Pasal aku apa? Rupanya tak tekan? Jatuh hati lah. Bukan jatuh hati lah. Maksudnya kau pakai spek hari ni nampak cantik. Kalau boleh aku nak tangkap muka kau semua. Aku tak tekan ke tadi? Kau pause. Syami! Sakit hati aku Weh, best gila part tadi. Oh. Kesian dia korang tak boleh tengok part tadi. Ya. Nanti kita Rina dah buat macam ni dah kat Syami. Dia buat macam ni. Nanti kita record balik. Okey? Tapi tak nak dalam konten. Bodoh lah kau ni. Syami kau dah sesuai dengan Melo boleh lah. Dengan Rina tak boleh. Asal dengan Rina tak boleh pula? Rina macam dia mahal sikit. Gila tu mahal. Kau yang murah. Rina tepi. Sip baik tau. Okey. Wah, terposing kau Ni apa kau posing kat kereta ni? Ha? Ni kereta mana ni? Tak tahu. Tak lawa kita ni. Tak dapat bagi sana, bagi sini. Carbon fade. Carbon fade. Carbon fade. Rina punya juga kan? Syami ada tengok kat street garage. Harga 1,700 kan untuk ni saja kan? Bagus lah Rina. Hebat tak Rina? Tapi tu fade juga tau. Banyak duit tak? Ya, dia kata orang Thailand. Habis lah. Kena bodohkan macam tu je. Habis lah Rina. Betul lah Syami kena ikut Rina kalau tukar kereta. Ya Allah. Ni Syami biarkan Rina Syami seorang-seorang. kalau boleh semua tukar-tukar Syami nak. Nak tukar. Nak sama-sama nak tukar. Lepas tu? Rina tak ajak. Cuba Rina ajak. Rina malu nak ajak Syami. Kita dah lalang dengan kereta ni kat. Syami! Dia tak kunci ni. Lepas tu kita nak buat apa? Tunjuk untuk kereta dia. Lepas tu? Syami kita buat macam ni. Kantor kita reti dalam kereta dia. Ya. Sebab Syami tak bawa kereta hari ni lah. Oh iya ke? Rina duduk mana? Rina duduk sana. Kita suruh-suruh panggil dia dah tak? Ha? Kita suruh dia? Tak payah? Tak payahlah. Tak payah. Okey. Syami panas lah. Ni bagi tahu awal lah. Aku pakai baju hari ni macam nak pergi Seoul, Korea ni. Lepas tu kita nak buat apa ni? Tapi sekarang ni cuaca macam dekat Saudi Arabia ni. Tak kena langsung Rina. Lepas tu apa boleh Syami? Syami, ni kan kanda. Bukan kanda ni. Macam mana kita ni? Yang dia lama-lama dekat atas buat apa? Kita nak buat apa? Kau jangan fikir kita berduaan tau. Tak. Tak ada. Tapi kita berdua lah kita Tapi ni. nanti orang pelik pula. Kita keluar-keluar dah perlu. Macam mana pula tu? Syami, kau relax boleh tak? Apa? Aku relax lah ni. Jadi konten kau ni kita nak buat apa? Syami jangan kentut. Syami jangan kentut Elok sikit aku nak kentut Angkat sikit. Kau tahu tak, ada tu kan praktis kan? Tapi Syami sikit tekak lah. Lepas tu praktis menyanyi, lepas tu Syami kentut 2 kali. Tekak. Syami ada beli air sambal saja nak Tak share minum. tak? Tak nak. Minum. Syami! Kenapa tak boleh? Syami baru nak tak selesa lah. Terima kasih bagi actually off service kat Syami. Rina boleh tak? Dah. Bismillah. Rina. Ya. Weh, sumpah panas Syami. Apa ni? Tapi dalam panas ni Syami ada nak bagi something. Bagi something. This is for you. Syami ni sama Bina punya ni. Syami, you so sweet. You so hot. Yes, I'm very hot now. I'm very hot right now. Weh, panas weh. Syami, rasa kita boleh pensel dalam ni. Rina Jadi kalau kita pensel dua-dua dalam ni. Rina nak rasa tak made in Syami? Nak isap. Syami janganlah. Tak nak angkat lah. Boleh lah. Mana warna Rina kereta betul-betul ni? berkicap mana ni? Tapi Rina okey je. Rina tak berpeluh lagi. Syami cepat berpeluh. Masalah betul-betul penuh Rina. Syami Lama relax. sangat ni kalau kita nak tunggu langit. Syami relax boleh tak? Bodoh. Nampak lah dia. Lambatlah. Biarlah. Macam lambat sangat nak tunggu dia. Okey? Kita keluar je lah. Cancel lah plan ni. Cancel lah. Biarlah. Angel lah konten. Tutup. Syami. Kita nak buat apa? Kita kunci dulu. Kunci kereta ni. Tak kunci. Rina! Bila kita macam ni. Thank you kan dia. Kita tak set up pun tapi kan dia turun on time. Terima kasih. Kita tak buat apa-apa pun. Ya, janji tak buat apa-apa. Kita tak buat apa-apa. Bukan kita orang counter. Tengoklah reaction dia. Tengok ni. Alah. Kita tak buat apa-apa kan dah. Sumpah. Rina tak buat apa-apa pun. Apa kau nak pergi sangat sebelah ni? Mana? Ya, kita nak Syami berkicap dah. Buat konten ke?
Tak ada. Baru je masuk ni. Baru masuk kan? Kan dah terima kasih dah tahu kan. Betul sampai ke sudah tunggu Terima lagi kasih juga kan dia sebab tak kunci pintu hari ni. Sebab firasat aku kuat. Dah kat aku. Sebab firasat aku kuat. Saya siap apa Sebab dah? kalau cakap macam mana mak jauh. Okey. Actually was a piece. Firasat aku kuat. Sebab aku rasa macam Syamir redo tak Rina? Ya, biar aja. firasat aku kuat. Kontak aku je ni. Firasat aku kuat. Okey. Bagilah dia bercakap. Ya. Okey, Ya. firasat awak kuat. Firasat saya kuat. Saya Tadi aku betul saya pula. Ya cakap. Okey, firasat kau kuat. Firasat saya kuat sebab aku rasa macam ada orang tengah dalam masalah. Weh, dia tahu aku tengah tak selesa. Apa pula dia? Okey, sorry. Akulah. Aku yang panas lebih ni. Oh, firasat untuk kau bukan untuk aku. Okey. Lepas tu ada lagi firasat tak? Tak ada. Tak ada. Sebab tu aku datang awal. Sebab tahu aku dalam bahaya. Sebab aku tahu ada orang perlukan aku. Weh. Kau suka lama kau. Syami. Yelah, kau cakap apa? Yelah kau cik. Saya nak explain aku. Dia apa ni? Bertadi kacau lagi kau ni. Syamir, plan kita berjadi. Yeah. Okey, dah. Syamir dah segabut sangat ni. Okay, kita end je dulu konten ni. Okey. Okay, kita minta maaf kalau sepanjang konten dah. Syamir, dia bawa kita pergi mana ni? Bawa pergi mana ni? Padahal nak bawa yang sebelah dia. Bawa aku sekali. Oh, akhirnya aku dapat juga tengok POV ni. Rupanya POV dulu. Kerana selalu letak phone kat sini. Just play. Pergi hantar balik office boleh? Boleh. Wih. Serius tau? Mana Syamir jumpa apa Grab ni? Tak tahu. Tapi Syamir ambil yang ni. Yang ambil premium punya. Premiumnya. Sebab Syami mampu kan? Ya, Syamir mampu. Ish, bestnya. Kalau konten ni, tak payah cakap pun tak apa. Rinda ingat? Rinda ingat kereta je premium. Apa lagi beli? Syamir kuat. Abang Grab Aduh, yang mana? Saja je nak jauh-jauh ke perjalanan. Tak boleh U-turn situ. Sini boleh U-turn. Kita tak ada U-turn dah Syamir. Okey. Apa benda ni? Rinda dah lama tak duduk sini buat konten. Syami, Tak. tu kalau tu U-turn. Tak. Kalau you, Kenapa lupakan? saya fikir driver ni macam ni. Saya cuba sambungkan lah. Okey. Kalau ni, you turn. Kalau awak, you are mine. Kau jadi bahagian yang aku tak sangka. Ini aku jadi diri dia. Ya. Itu kau yang nak bagi kan? Bukanlah kau fikir aku tak dapat baca ke. Apa? Macam ni saya macam ibarat fans saya tengok POV. POV zaman-zaman dulu. Syamir redo tak? Syamir redor je kalau konten ni boleh naik. Terima kasih korang bantu. Kalau sembot tu, kalau yang atas tu apa? Awas. Kalau tu awas. Syamir sambung. Babi lah kau. Dia memang bagi depan. Letakkanlah sama-sama macam tu ke. Nak bagi aku susah macam tu ke. Mana ada kau Kalau faham tu, kan? awas. Kalau awak, awas. Dia saya punya. Kalau tu awas. Okey. Kalau yang ni, Tak faham. awet. Hati penat berjalan tak manis, tak berlebihan, tapi kau buat hidup rasa lebih ringan. Entah macam mana. Memanglah pikat line kau tak pernah menang kan kena. Teruk pikat line kau ni. Macam mana kan dengar orang awet? Syami tahu. Macam mana dia chat dengan Rina. Tak, kita cek masuk kereta je. Siapa cakap? Dia profesional. Tu. Bukan macam Syamir. Awal-awal pakai cinta. Sumpah weh. Syamir. Rina nak tunjuk tu. Dia tunjuk kat kanda tu. Kenapa? Kita kena jealous tak boleh. Tak jealous lah. Mana ada kanda jela? Kanda okey je. Kena okey je. Okay. Syamir jealous. Kalau ini jalan tu jalan salah, kalau yang ni Syami jalan apa? Jalan ke pintu syurga. Sambut babi. Okey. Terima kasih Abang Grab udah hantar dah balik kita. Okay, so gang, minta maaf kalau sepanjang konten yang terasa basa ataupun tersinggung kita pasal benda. Harap kalian maafkan. Sehingga jumpa lagi di next konten. Jaga diri, jaga makan, jaga solat, jaga diri orang untuk aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syah. Kita buat outro depan Okey, anda. okey. Syah. Rina.
Bye guys, assalamualaikum. Kau lengkapkan hari, mungkin begini saja.